Kalau sifu-sifu kau cakap dia tak ada loss langsung, itu mengarut. Kau bukan geng kita orang Balong. Tak, kau hina aku tau. Aku tak hina. Apa yang kita bincangkan tadi? Kita orang loss sama-sama, recovery sama-sama. Portugal. Ada open bet tak? Open bet ni Portugal ada tak? All in Portugal. Saya tim yang ini. COD. Call of Duty. Terjeduklah dulu. Macam mana nak betting ni? Less than 10 minutes lagi untuk FOMC pukul 2. Balong ni warga lah Balong. Portugal dengan Congo satu sama tengah half time. Lagi 5 minit akan ada FOMC pukul 2. Merah for Portugal. JC tak sempat beli. Ni tengok JC. Kita tim Portugal mana Portugal. Merah boleh lah. Balik baju lah. Ni tim Endon. Tak ada dua hati. Portugal. Ada yang kata buy, ada yang kata sell. Okay, ceritanya kalau sell ini potential dia. Kita buka M15 jap. Potential dia. Ada collect zone sini ke. Ini kalau sell. Kalau buy, kita follow je the momentum, maksudnya kita akan teruskan buy. Itu kalau follow momentum. Kau tengok bola kan? Tengok. Tadi macam terbalik. Ada dua possibilities lah kat sini. Ni mix structure. Maksudnya news kalau ada clear structure senang sikit nak predict. So macam ni dia ada both way lah. Boleh jadi sell, boleh jadi buy. Ni, serius. Apa ni? Dua-dua boleh ni. Okey lah macam ni. Disebabkan ramai yang bagi S, kita lawan. Sekali ya. $1,000. Kita geng Okay, seminit lagi. Kita geng B lah. Potential S ada ni. Okay lah, macam ni lah. Aku buat style yang aku selalu buat. Aku entry B sikit dulu. Nanti kalau ada spike baru aku tambah bawah. Satu saat. Let's go. Wow. Okay. Layer bawah. Aku dah tak payah tekan. Aku dah tak boleh. Wih, 500 lebih habis. Insting lah. Aku dah tak payah tekan dah ni. Boleh lagi. Jadi macam ni, okay. Kalau ikutkan fail lah. Tapi kawan aku masih hidup. So aku masih bertahan ni. Aku tambah lagi kat bawah. Baru boleh tambah ni. Tadi tak boleh tambah. Dah tak ada muat lah tengok bang tu. Akaun padam. Ui, turun lagi babi. 500 pik. Ni dah close tau. Okay, aku ada satu hack. Hack ni di mana aku dapat daripada Full Swing Formula punya ebook. Kat dalam ebook tu ada bagi tahu cara-cara kau nak recovery daripada MC, especially lepas news. Kau masuk je lot besar, lepas tu tekan. Aku anggap loss aku tadi lebih kurang dalam $1,500. News tadi aku karam $1,500. 800 pik junam FMC. Kita recovery $1,500 kita cari $2,000. Close! $2,000. Close! Settle recovery. Apa yang recovery ni? Pak Long follow channel-channel besar kan? Tapi dia tak friend lah. Kau bukan geng kita orang lah Balong. Tak, kau hina aku tau. Aku tak hina. Apa yang kita bincangkan tadi? Kita orang loss sama-sama, recovery sama-sama. Kau Portugal, aku Congo. So macam itulah dekat dalam dunia trade. Tak semuanya manis. Tak mungkinlah tak ada loss. Tak mungkinlah tak ada MC. Cuma kita nak tengok siapa yang boleh konsisten. Dan untuk jadi konsisten profitable trader, kau kena make sure yang kau lebih banyak profit daripada apa yang